Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Okey, dalam video pembelajaran kita pada kali ini dalam topik asas pengaturcaraan, kita akan belajar tentang menilai pseudocode atau carta alih yang dihasilkan untuk mengesan ralat. Jadi, apakah cara-cara kita untuk mengesan ralat ialah dengan melalui step ini. Kalau kita boleh lihat di skrin cikgu paparkan ini, terdapat 4 langkah dengan menggunakan teknik langkah demi langkah. Jadi kalau kita tengok langkah yang pertama iaitu gunakan pensel untuk menyemak. Jadi yang kedua pula ialah padankan dan tanda raih pada setiap baris pseudocode dan dengan carta alih yang dibina. Yang ketiga pula ialah pastikan arah anak panah aktiviti adalah tepat. Dan yang terakhir sekali, baiki ralat yang dikesan. Okey, cikgu kecilkan dahulu langkah-langkah ni di tepi. Okey, kita akan mulakan dengan langkah yang pertama iaitu gunakan pensel untuk menyemak. Jadi kita ambil pensel dahulu. Okey. Gunakan pensel. Gunakan warna yang bersesuaian. Kali ni cikgu nak guna warna merah. Okey, cantik. Okey. Kalau kita tengok carta alih ini ialah untuk proses membeli makanan di dalam mesin. Tetapi ada satu ralat iaitu terdapat duit yang tertinggal. Jadi apakah langkah-langkah yang tertinggal itu? Jadi dalam video kali ini kita akan merungkai apakah ralat yang terdapat dalam carta alih ini. Jadi kita dah ada pensel, kita akan beralih pula kepada langkah yang kedua iaitu padankan dan tanda raih pada setiap baris pseudocode dengan carta alih yang dibina. Okey. Jadi dalam carta alih ini tugas kita ialah untuk tambah kata kerja ataupun fungsi yang tertinggal supaya output yang kita nak itu dapat dihasilkan, iaitu kita nak duit yang tertinggal itu kita dapat ambil balik. Okey. Kita akan mulakan dengan simbol yang pertama, mula. Kalau kita tengok tak ada sebarang kesalahan. Simbol dan arah anak panah semua turun ke bawah. Kita beralih pula kepada simbol yang kedua iaitu input dan output. Jadi masukkan duit. Setakat ini belum ada juga kesalahan, kita tandakan raih. Okey, petak simbol yang ketiga itu syarat. Okey, kalau kita tengok inilah ulangan, struktur kawalan ulangan, belum ada juga kesalahan. Tapi kalau kita perhatikan di sebelah kanan simbol syarat ini terdapat satu kesalahan di bahagian arah anak panah yang mana kedua-duanya tidak menghadap yang sepatutnya lah. Kalau kita tengok yang cikgu bulatkan ini, dianya sepatutnya menghadap ke arah simbol proses. Okey, jadi kita akan betulkan dalam slide yang seterusnya. Jadi kita bulatkan terlebih dahulu satu kesalahan pertama yang kita jumpa. Okey, kita akan turun ke bawah lagi. Yang ni dah betul, kita raihkan sahaja. Tiada sebarang kesalahan. Kita nak cari yang ni tadi, duit yang tertinggal. Bagaimana kita nak dapatkan balik? Kita perlu tambahkan sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan, okey, yang ni tak ada kesalahan, juga tak ada kesalahan. Tetapi kita perlu selesaikan masalah ini, iaitu macam mana nak dapatkan duit yang tertinggal itu. Jadi berdasarkan idea cikgu rasa kita akan tambah satu simbol input dan output di bawah ni, ambil makanan ni. Jadi ianya tidak akan terus tamat, tapi akan tambah satu lagi simbol input dan output. Okey. Jadi di sini kita akan tambah satu kata kerja yang baru iaitu ambil baki duit. Okey, ambil baki duit. Okey. Ambil kata kerja di sini. Penting kita untuk tekankan penggunaan kata kerja. Jadi dalam simbol kali ini kita akan gunakan perkataan ambil. Okey, kalau kita perhatikan ini juga kata kerjanya ambil, pilih dan masukkan. Jadi kenapa kita perlu tekankan penggunaan kata kerja? Kerana kita akan gunakan dalam pseudocode. Okey, kita akan beralih kepada langkah yang keempat iaitu baiki ralat yang dikesan. Okey. Okey, kita akan tengok perbezaan di antara yang cikgu tunjuk ini dengan yang sebelum ini. Kalau kita tengok ini yang sudah dibaiki dengan tepat. Jadi kalau kita tengok yang tadi, inilah arah anak panah yang telah kita baiki. Yang mana dalam slide pertama tadi, ianya menghadap ke arah simbol ni, diamond ini. Okey, ataupun lebih dikenali sebagai simbol syarat. Kita tengok kita dah baiki dan kita juga telah tambah input output yang baru iaitu ambil baki duit. Jadi
kita akan tengok pula kepada pseudocode. Okey, seperti cikgu terangkan tadi, kita tekankan kata kerja. Jadi, yang cikgu bold kali ini ialah kata kerja daripada carta alih tadi. Kita hanya transform dalam bentuk simbol ini kepada bentuk tulisan yang dikenali sebagai pseudocode. Jadi, cikgu harap semua boleh faham bagaimana cara kita untuk menilai pseudocode dan carta alih untuk mengesan ralat. Okey, itu saja dalam video pembelajaran pada kali ini. Sekian, terima kasih.